Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik guys, selamat Hari Raya Aidilfitri. For 1 week saya ingat last week tu memang saya musim apa saya tak trade saya tak trade dan saya tak buat video lah. Saya rasa ini tahun-tahun sebelum ni raya kedua saya dah buat video, raya kedua saya dah trade. Tapi tahun ni saya decided untuk take a long break lah. After being in the industry for 19 tahun. Saya benar lupa dah. Saya rasa 19 tahun dah. Betul, 19 tahun saya rasa saya deserve a break lah. Okay, so kita nak start dengan gold. Hari ni 9 hari bulan 4 Gold kalau anda perhatikan saya dah cerita pasal channel ni upper part of this channel. Ini weekly chart. Lama dah ni channel ni. Starting from this low, higher low, kemudian high, high. Okay, nampak tak price ini? Dia hit sekali, lepas tu dia turun. Price betul-betul naik melebihi daripada kita punya channel, upper part of the channel. But it doesn't close above. Alihkan ni. It doesn't close above this upper part of channel. Okay, walaupun price gold catatkan all time high kat mana ni 3167, on weekly chart dia close below. Below. Sini. Dan kalau anda tengok pattern ini, saya lihatkan ni. Okey, saya buanglah banyak ni. Okey, kalau anda tengok pattern yang ini nama dia adalah dark cloud cover. Minta maaf tuan-tuan. Ambil masa sikit nak ingat. Nama dia adalah dark cloud cover. Dark cloud cover ni maksudnya candle ini dia open di atas. Dia punya critical dia ialah dia punya close ni. Dia close lebih separuh daripada body yang pertama. Ni dia. So dia pattern wise body, kalau kita tengok body dia adalah dark cloud cover. Dia ada selling pressure. How do we know? Upper shadow yang panjang dan dia close below daripada kita punya upper trend line. So it means that this week ada harapan untuk gold price turun, and it did lah. Kalau anda tengok baru hari ni hari apa Rabu Rabu. Price hari minggu ni dah start turun dah sebenarnya. Minggu ni dah start turun dan sekarang as we talk price dah turun pun below $3,000. Berada di bawah cycle level $3,000. Okay. So kalau kita tengok dekat time frame daily, ni dia. Okay, kita senonohkan sikit. Kita ada support ni. Support ni dekat 3,000 ni lah. So ini adalah cycle level ni. Hari Isnin dia dah close below. Yang ini kalau anda perhatikan dia ada breakout and dia tak touch ni lagi ni kan. Nampak tak? Ngam-ngam guys. Ngam-ngam dia sampai dekat area sini. Kemudian dia bounce balik. So support area saya dah boleh alihkan ni. Kat sini. So support sekarang berada di 294, 2956. Still the same area. Okay. And low candle hari Isnin ni duduk dekat, low dia duduk dekat 2956. Barely touch, lepas tu pump dia bounce. So semalam satu doji, hari ni tengok boleh tak gold price ini turun lebih rendah. Okay. So kalau kita tengok on the structure side, ini boleh jadi satu left shoulder, ini boleh jadi satu head. Yang ini kalau price ini boleh naik retest resistance 3057. Nampak kan? Ini resistance, dia break, dia bounce, dia break, retest. Ini penting. Nampak kan? Dia dah retest kat sini kan? 3057 di sebelah kanan ni guys, dia boleh jadi right shoulder. So mungkin dia tak sampai 3057 pasal dia dah test sini. Mungkin sampai area sini. Kalau saya markingkan area ni, saya ambil ni Okay. Somewhere dekat 3022 atau kalau atas sikit 3030 dekat area sini. Saya buat satu kotak. Kita tengok boleh tak price ini naik dan retest this trend line. Sini. Ni dia.
Trend line ni saya draw daripada sini lah. Low, higher low, kan? Dia break, retest, tengok boleh tak dia retest lagi semula. Kalau katakan dia retest lagi semula dekat area 3022 atau 3030 ni, anda dah boleh cari pulang untuk short dah. So nanti kan, yang ini kalau dia boleh break satu neckline, so neckline nanti akan jadi macam ni lah, dia akan sengit sikit. Kalau saya ambil macam ni kan, macam ni neckline dia. Rupa neckline dia macam tu. So kalau katakan daripada sini dia boleh turun, kita boleh buat satu aggressive entry, boleh short dekat area sini. Okay, turun. Support area 294, 2956 ni, dan yang ini kita punya neckline. So mungkin dia boleh break lagi. Nampak? So that's the whole idea of gold. Tapi katakanlah price ini dia naik dan dia close pula. Dia break and close above 3057. Maksudnya dia dah close above kita punya resistance ini dan juga trend line kita ni. Maksudnya yang ini kan, the whole structure yang ini dia jadi macam satu fake out pula. So kalau dia naik and close above 3057, ada harapan kita tengok price gold naik dan retest 3167. Tu. Nampak kan? So saya suka present dekat anda if else scenario. If else scenario. So ini kalau dia naik sampai sini. Tu dia. Saya suka present kat anda if else scenario macam ni. Sebab apa? Sebab gold ni dia strong bullish lah. Kalau anda tengok dekat monthly pun, okay, ini last month punya nampak kau-kaunya. This month lah baru nampak ada sedikit penurunan. Ini baru lagi kan. Kalau kita tengok weekly barulah nampak ada sedikit penurunan. Kalau minggu ini dia boleh close macam ni, maksudnya kan dia dah close low candle yang 1, 2, 3 ni, candle yang ini kan, maksudnya memang ada prospek lagi untuk gold turun lebih rendah. But be very careful sebab monthly dia masih lagi bullish. Mungkin dia perlukan lagi more sellers ataupun strong sellers masuk dalam market. Okay, so that's the whole idea untuk gold. Saya akan perhatikan support area 2942, 2956. Pada masa yang sama 3022, 3033 ni akan menjadi tempat yang cantik untuk saya short. Okay, tapi kalau katakan else price naik dan close above 3057, then this is going to be another bullish run untuk gold. Faham kan? Okay guys, so itu saja untuk gold. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.